seorang wanita ni dia boleh membina satu orang manusia dan juga boleh meruntuhkan moral dan peradaban satu orang manusia. Dalam ayat ni nak bagi tahu betapa besarnya pengaruh kata-kata seorang wanita. Wanita tu itself, okey ni kita cerita gender. Wanita ni dia sangat berpengaruh kata-katanya, sangat beremosi kata-katanya dan boleh mengubah persepsi manusia. Sebagai contoh, kita ambil kisah sejarah kan. Um, Betapa kalau lelaki dengan perempuan, mak dan ayah ni, kalau apa yang keluar daripada mulut dan perangai dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh seorang ibu, dia sebenarnya memberi kesan besar pada anak tu sendiri. Sebagai contoh kan. Walaupun bapaknya seorang nabi, tapi kalau isterinya ada masalah akhlak, dia akan memberi kesan kepada anak. Saya bagi contoh. Nabi Nuh alaihi salam. Ini nabi. Tapi isterinya beriman ataupun tak? Isteri tak beriman. Apa jadi pada anak-anak Nabi Nuh? Anak-anak Nabi Nuh pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok Maryam. Maryam ini dia ni tak ada suami. Siapa anak dia? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa membesar tanpa ada ayah. Tapi Nabi Isa membesar menjadi ke tak menjadi? Menjadi. Sebabkan oleh ibunya orang yang beriman. Ibunya orang yang baik. Cuba tengok salah satu contoh lagi. Membesar tanpa ada ayah di sisi. Sebagai contoh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ni dia membesar tanpa ayah untuk beberapa ketika. Sehinggalah dia remaja. Sebab kan dia ditinggalkan dekat padang pasir. Kan dia dijaga oleh ibunya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar yang jaga Nabi Ismail. Siti Hajar ni baik tak akhlak dia? Baik akhlaknya. Maka apa jadi? Mempengaruhi sifat dan akhlak Nabi Ismail membesar jadi manusia yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kenapa kalau ayah Nabi belum tentu lagi menjanjikan anak-anak pun boleh ikut kata Allah. Tapi kalau ibunya baik, akhlaknya baik, somehow dia akan memberi kesan besar kepada anak-anak tu punya akhlak, kan, adab, pekerti yang lebih baik. Sebab itulah hati-hati seorang wanita ni dia boleh membina satu orang manusia dan juga boleh meruntuhkan moral dan peradaban satu orang manusia. Sejarah telah membuktikan kerajaan-kerajaan besar boleh dibangunkan dengan ada sokongan daripada wanita dan ada juga kerajaan-kerajaan disebabkan oleh godaan-godaan daripada wanita jatuh satu kerajaan yang besar juga.